Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah yang di mana pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsikan ilmu sedikitlah kepada para jemaah sekalian, para muslimin dan muslimat sekalian, berkenaan dengan perbezaan antara ilmu dan juga maklumat. Mungkin kita pernah dengar kata-kata yang diungkapkan itu zaman dulu manusia ini kurang maklumat tetapi banyak ilmu. Tetapi pada hari ini manusia banyak maklumat tetapi kurangnya ilmu. Jadi cuba kita fikir tuan-tuan, ulama dulu hidup tanpa adanya Google, tanpa adanya internet, tanpa adanya smartphone, tanpa adanya AI, ChatGPT dan sebagainya. Tetapi mereka ini menjadi lautan ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah hafal ratusan ribu hadis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah memberi fatwa pada usia yang sangat-sangat muda. Jadi mereka sanggup mengembara berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi pada hari ini pula semua maklumat ada di telefon bijak kita, di internet dan sebagainya. Tetapi persoalannya, adakah semua maklumat itu adakah benar-benar ilmu? Maka jawapannya adalah tidak. Oleh kerana kan maklumat ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita bayangkan satu situasi yang sering berlaku, yang di mana seseorang menghantarkan mesej di dalam WhatsApp yang mengatakan hadis Nabi kata gitu, hadis Nabi kata begini, ulama kata begitu, ulama kata begini. Semua orang dapat je terus forwardkan. Dia terus forwardkan kepada semua orang yang lain. Kemudian beberapa hari kemudian kita cek balik, kita selidik balik, kita dapat tahu bahawasanya hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi selalunya yang popular orang katakan, kalau sesiapa yang bagi tahu besoknya masuknya bulan Ramadan dan sebagainya, tapi hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi ini menunjukkan satu perkara yang penting. Maklumat ini boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi sebab itulah dalam hadis ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif dan juga ada hadis yang maudhu', iaitu hadis yang palsu. Tetapi ilmu yang sahih dia tidak akan dicampur adukkan ataupun bercampur aduk dengan kebatilan ataupun dengan ketidakbenaran. Mungkin ada satu kisah para ulama. Ini yang saya katakan kisah. Jadi kisah itu boleh jadi palsu, boleh jadi betul. Tetapi ini yang kita ambil daripadanya adalah untuk targhib wa tarhib. Ada satu kisah yang berkenaan dengan seorang imam hadis, seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengembara jauh untuk mengambilkan satu hadis daripada seorang guru, tetapi apabila sampai beliau melihat guru itu menipu kudanya. Menipu kudanya dengan berpura-pura memberikan makanan. Ada bekas makanan, dipanggil kudanya dan kemudian didapati bahawasanya tidak ada bekas makanan. Dan kemudian Imam Ahmad terus berpaling dan tidak mengambil hadis daripada orang itu. Beliau bila ditanyakan kenapa beliau berpaling, kenapa beliau balik, dan beliau menjawab, jika seseorang itu boleh menipu haiwan, maka aku bimbang dia tidak amanah dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu berat amanah ilmu ini di dalam Islam. Maka dengan itu juga para ulama ada mengatakan bahawasanya ilmu itu adalah apa yang Allah berfirman dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi maklumat biasanya kita katakan si fulan kata gitu, internet kata gini, ustaz ni, ustaz tu kata begitulah. Tetapi ilmu yang sebenarnya adalah bersumberkan daripada wahyu, iaitu daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam menuntut ilmu juga adalah wajib ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap individu muslim. Maknanya mengetahui berita dunia itu tidak wajib,
Tetapi mengetahui tentang akidah itu wajib. Mengetahui tentang cara solat itu adalah wajib. Mengetahui tentang halal dan haram itu adalah wajib. Okey. Jadi dengan itu juga Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis yang bermaksud barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan laluannya baginya untuk ke syurga. Okay? Jadi kita lihatlah betapa mulianya orang yang mencari ilmu itu, bukan sekadar mengumpulkan maklumat, tetapi dengan benar-benar menuntut ilmu. Begitu juga Nabi SAW memberikan satu peringatan yang sangat-sangat besar. Baginda bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya daripada dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehinggalah apabila tiada lagi ulama, maka manusia mengambil pemimpin yang jahil. Maka dengan itu mereka ditanya, lalu memberi fatwa tanpa ilmu, lalulah mereka itu sesat dan menyesatkan. Okay, dan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan bahawa ilmu wahyu itu tidak akan hilang, bahawa ilmu wahyu itu akan dipelihara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ataupun ilmu itu tersendiri, dan sesungguhnya kami yang akan memeliharanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada akhirnya setiap manusia akan dipersoalkan tentang apa yang dia dengar, tentang apa yang dilihat, tentang apa yang dia fikirkan. Jadi tentang ilmu dan maklumat itu adalah dua perkara yang berbeza. Ilmu perlu dituntut. Okay, ilmu sebaik-baiknya perlu kita talaki, okay, dengan seorang guru. Ilmu yang di mana kita perlu bertanya kepada ahli ilmu, kepada pakar dalam ilmu itu. Okay, tidak cukup ilmu itu kita dapati dengan kita sekadar bertanyakan kepada ustaz melalui WhatsApp. Okay, kita kadang-kadang tanya ustaz, saya ada soalan sedemikian, tapi tak pernah pun kita mengaji ilmu bersama dengan ustaz itu. Cuma nak tanya soalan je, semua nak dapatkan maklumat sahaja. Jadi disebabkan itu ilmu perlu dituntut, okay, sebaik-baiknya perlu bertalaki dan perlu berguru. Okay, berkenaan dengan maklumat, kadang-kadang kalau kita tidak ada ilmu yang asas, yang cukup untuk menapis maklumat-maklumat, okay, ataupun ilmu-ilmu di dalam internet, okay, boleh jadi kita yang akan jadi salah dan juga kita yang akan jadi silap. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, okay, di dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Bahawasanya sesungguhnya setiap pendengaran, setiap penglihatan, okay, dan hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Okay, berkenaan dengan accountability lah. Jadi apa yang kita sebarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Okay, jadi dengan itu apa yang kita tahu semuanya akan ditanya oleh Allah. Maka dengan itu juga kita hanya menjadi pengumpul maklumat, tetapi jadilah penuntut ilmu yang membawa kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala, untuk dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahli ilm yang bermanfaat. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.